Tapi kan even aku fans MU tu terang, aku tetap tak ada masalah kalau let's say Spurs menang Europa League final ni. Bukan sebab tak nak tengok MU menang trofi, tapi apa salahnya kita berbagi-bagi kan. Spurs kalau betul diorang menang Europa League ni, ini mungkin satu-satunya trofi diorang dalam masa 50 tahun tau. Lepas ni tambah lagi 50 tahun, belum tentu ada. Onana tiba-tiba keliru, mana satu bola mana satu kaki sudah. And that's not a prediction, that's a spoiler. Bulan 3 Newcastle menang Carabao Cup, tamatkan 70 tahun puasa. Baru minggu lepas Crystal Palace menang FA Cup, beat City sampai dapat first ever major trophy. Hari ni pula Spurs tamatkan kemarau trofi dengan angkat Europa League. Dalam dunia mana je kau boleh tengok benda-benda macam gini. Bapa pelik season ni. Angge cakap dia memang menang trofi second season, memang tepat. South Melbourne, Brisbane Roar, Yokohama, Celtic, Spurs semua second season semua dia menang semua trofi tu. Ini first ever Australia punya manager yang angkat European trophy ya. First ever kau kena tahu. Dengan cuma 3 shot, 27% possession, passing 5 kali ganda lagi kurang daripada MU. Shit stats. Itu yang buat Spurs akhirnya menang trofi. Even aku kecewa MU tak menang Europa League dan Bruno secara abadi 2 kali straight tak dapat menang trofi Europa League. Jujur daripada hati, aku happy gila untuk Spurs. Aku selalu cakap aku memang minat Angge dan aku tak simpan rasa marah pun pada Spurs sebab menang. Macam aku cakap video lepas lah, aku rela berkongsi trofi biar je Spurs menang trofi season ni. First ever trofi kot, sebab rival Spurs bukan MU. Rival utama Spurs semenjak abadi si Arsenal. So Arsenal korang tengok je lah Spurs menang trofi tu. Ini cerita betul tau. Kalau korang tak tahu rival abadi Spurs Arsenal semenjak 1913, korang jangan mengaku korang fan Spurs, tak pun fan Arsenal. Sebab tu ada ramai fan Arsenal sokong MU final ni, lagi dekat Europe. Tak nak dia orang tengok Spurs menang apa-apa trofi. Tutup cerita rivalry, pedulikan sekejap pasal shit show MU Spurs season ni. Macam aku cakap gitu, ini yang Spurs perlukan MU seteruk mana pun dia orang dah banyak gila menang trofi. Wak Iman lepas era Fergie, tapi Spurs kemarau ranjau trofi dah bukan main lama. Alalang jahanam man. Why not Spurs angkat juga trofi, dah jadi first ever team yang duduk nombor 17 Liga tapi masih menang trofi. Aku dah cakap kan, 100 tahun lagi belum tentu ada mana-mana kelab boleh pecah rekod bodoh ni. Kau jahanam pun kau tetap menang trofi. Back to reality. Bila tengok pada match final ni kan, first half MU serang daripada mula dengan 5 shot, ada 2 on target, dua-dua semua Vicario sapu keluar. Sampai tahap Onana pun tak perlu buat satu save pun, sebab tiap kali MU try serang corner ke apa ke, ada 8 ke 9 player Spurs dah mula pacak kemah tau dekat bawah tu. Dia merewang, dia buat kenduri dalam box sendiri, pulung defense sampai habis. Masa Ahmad try, 9 player Spurs dalam tu. Game baru 15 minit, bayangkan. Dogu cross, ada 7 player Spurs dalam box. MU try Spurs lagi masa awal game, ada 10 player Spurs dalam tu weh. Tapi cuma dengan satu big chance daripada Spurs, satu tu juga yang masuk. Dan yang masa Spurs score satu-satunya gol final ni, kita kena akui yang margin of error tu dalam final memang ada. Dan benda tu automatik akan jadi advantage. Bruno 2 kali buat mistake macam Hare. Dia lock bola ke depan nak serang, bola kena header balik dengan Van de Ven. Mazraoui bagi bola tu balik pada Bruno. Bruno mistake, dan dengan mistake tu jugalah yang buatkan Spurs dapat counter balik dekat tengah. Dekat mana waktu tu semua player tengah ready nak serang tau. Dengan error bodoh tu, 5 player kena berlari ke belakang, dengan 8 orang player MU dah ada dekat belakang, tapi margin of error dia dekat mana? Ada space. And bagi aku bola silang daripada Sa tu yang paling bijak sebenarnya. Bentancur ajak pas, Sa tak nak. Sa create effort silang ke dalam. Dia expect Johnson dengan Solanke main belakang defend MU untuk tarik bola tu score. Masalahnya moment tu Luke Shaw dah tahu tau, dia yang arahkan Dorgu tu jaga Johnson, tapi Johnson terlepas daripada dia. Dan kalau kau nak tahu, gol Johnson ni terus terang cakap boleh avoid. Johnson daripada strength physical dia bukannya ada pun kan. Dia sendiri masa try challenge bola tu pun dia kelam kelibut. Sumpah cakap boleh avoid, tapi agency daripada Dorgu. Shaw sendiri takut nak challenge sampai tersalah challenge. Dan sebiji macam aku cakap masa video preview lepas, jangan sampai apa Onana keliru mana satu bola mana satu kaki. End up memang masin lagi mulut aku. Memang itu yang jadi. Dorgu tu aku boleh maafkan lagi tau, faktor usia muda dia. And dia pun daripada tadi memang spam serang je. Tapi Shaw, come on lah weh, experienced player kot. Injury tak injury, Shaw moment tu dia lagi fokus tengok bola tau, daripada fokus
kena buat shielding. Padahal aku dah nampak momen tu dia sedar tau, dia tahu yang Johnson tu threat, tapi dia biar je, disuruh Dogu cover Johnson. Sedangkan body Shaw tu lagi better kot nak shielding. Maguire dia dah cover Solanke. Shaw, kenapa lah kau fokus bola sedangkan Onana boleh fokus pada movement bola waktu tu? End up kusut masai gol tu jadi. Keliru, tersungkit mata Onana menengok. Bukan nak cari individu mistake, tapi ni reality. Waktu bola tu dia dah melihat kat badan Shaw, ada momen sikit lagi clear gila kot Onana keliru. Johnson dah off balance dah pun. Hujung kaki dia yang buat gol tu wujud. Gol trofi tu wujud, hujung kaki dia. Dan selepas dia daripada gol trofi tu di score, kita dah nampak time wasting. Fokus low block je daripada Spurs kan. Dan punyalah tak nak concede lagi 2 biji. Tak kisahlah kan, engkau try lah main depan. Ini dia punya santai MU, back pass, main triangle tak apa-apa, lah hilang bola. Spurs tu even dia low block, tengah dia orang tetap pressing. Second half patutnya push lagi. MU tak nak main risiko, tak nak ambil risiko tu yang buat panas tu. And fair juga kan, ada juga MU create 4 big chance, tapi 3 daripada 4 big chance tu semuanya Vicario save. Tiap kali Vicario save, dia bukan kosong, ada 7-8 player depan dia untuk cover dia. Lagi-lagi dengan Van de Ven last line clearance tu, dah macam tak ada esok tu tak. Imagine goal line clearance daripada Van de Ven tu far better, lagi jauh, lagi cantik daripada gol yang wujud dalam final ni. Peluang tu datang, tak datang banyak kali tau. Tengok mati-mati Van de Ven usaha nak buang, memang tak boleh buat apa. MU create daripada kanan tak lepas, MU create daripada kiri tak lepas, dah usaha dekat tengah pun tak lepas. Nak tengok betapa eagernya Spurs nak menang final ni, engkau kena juga bagi muka tau. Memang dia orang deserve. Shaw dah usaha header last minute pun tetap kena save. Sedangkan second half tu ada banyak juga momen Spurs defend menggelupur tau. Itu pun tak masuk-masuk juga cerita dia. Spurs parking macam parking yang bayar 1 juta. 10-11 player Spurs semua duduk depan Vicario. Last minute effort pun tetap kena lipat, tak masuk-masuk. Kalau kau tengok daripada awal sampai habis, Vicario orang-orang dia jaga dia dekat depan gawang tu 10-11 orang tiap-tiap masa tau. Bapak gila dia punya parking. End up Spurs yang cuma serang 2-3 kali je final ni, dia orang terus parking, dia orang terus menang Europa League. Simple. Terus terang untuk fan natural, ini memang disaster final ever to watch. Daripada dua-dua side shit show, memang inilah sebenarnya definisi El Shitico. MU main seolah-olah dia orang tak nak menang. Ada satu tahap dia orang cross bola main gedah, dan bila tengok dua-dua team ni put almost non effort untuk try to make it on target, aku cakap kecewa gila kot. Bayangkan nak create satu on target pun bukan main susah. Bukan MU saja, bukan Spurs saja, dua-dua sama je. Spurs sama, MU sama. Imagine dua momentum je Spurs buat entire final. Dua je weh, clear on target tak ada weh. Dan Bruno masa dalam momen gol concede tu, aku cakap disaster kelas gila. Gentle 2 kali straight kot dia buat disaster tengah padang. Kita nak good final kan, tapi reality kita memang dapat shit final. Tapi nak counter balik bab shit final ni, kita bukan tak biasa kan. Tengok final UCL contoh, end up dengan 1-0. City main buruk tetap menang, first ever UCL diorang lawan Inter. Kita kena ingat lagi, padahal Inter far better team tau final tu. Dekat mana dalam final tu Lukaku scam team sendiri. Bertukar jadi defense Man City. Kau bayangkan Real Madrid beat Liverpool final dengan cuma 1 gol Vini. Harvard score satu-satunya gol Chelsea menang UCL lawan City. Bayern sendiri menang gol 1-0 lawan PSG dengan cuma command score. Leverkusen kalah final last season, even entire season unbeaten. Lawan siapa? Atalanta je ikut kan. Again, semua ni beat the margin tau. Kalau kau dah biasa tengok match final, engkau tahu yang match final ni semuanya pasal moment, pasal margin. Kecuali kalau kau tak biasa tengok match final, itu cerita lain kan. Match final ni dia dah tak peduli dah tau. Match buruk ke, hudur ke, janji kau menang trofi. And itu yang Spurs buat, dia score dulu. Dan dengan bingungnya Onana tu, dia sempat ambil kesempatan, terus menerus dia spam low block sampai mati. Bukan first time kita tengok benda-benda ni. Even kau geram kan, kau sakit hati, kau benci team main low block sampai mati. Nak tak nak kena akui, style tu juga yang membuatkan kau menang trofi. Final nak main open, Gentle cakap wassalam. Even bengang kan tengok Spurs tak nak main open, tak boleh komplain lah. Dah itu cara dia orang nak menang trofi. Hudur ke, buruk ke, nampak macam tak ada pedah ke, itu cerita lain, jadi trofi. And untuk fans MU berbanggalah sikit, engkau sebagai team bottom 5 paling rendah dalam liga sama-sama dengan Spurs. Kalau tengok bigger picture, Leicester, Ipswich, Soton yang duduk bawah korang, semuanya tersingkir. MU kalah 18 kali, Spurs kalah 21 kali, tapi dua tim ni masih mampu pergi final Europa League dalam season paling lumat ever. Kelab lain aku cakap dengan kau, aku guarantee final pun tak lepas. Ini kisah benar. And MU kalah final ni, ini first time ever tau. Season ni engkau kalah dekat Europe, kau turun dengan 100% rekod and kalah low block lawan Spurs. Pergi final ni dalam season kau paling jahanam. What do you expect? Aku berani guarantee kelab lain kalau duduk posisi MU dengan Spurs, duduk nombor 17, duduk nombor 16 liga, belum tentu diorang mampu pergi mana-mana final. Ini fakta dan reality. Engkau try cari mana ada Europa
Europa League, UCL aku berani kerat jari. Belum pernah ada. 100 tahun lagi aku tak sure akan ada ke tidak benda-benda macam gini. So bagi aku berbangga lah. Kena ingat MU bukan tim paling best ever dalam Liga season ni Kalau kau best ever, boleh lah kau nak merana lebih-lebih kan, going trophy season. Kau tengok match final ni macam apa? Dah macam sabun. Nak pegang bola pun licin, susah. Quality gameplay semua teruk, gol pun teruk. Memandangkan Spurs score dulu and terus parking macam dah bayar parking 1 juta. Spurs rela nyahkan highline and terus spam Mourinho punya masterclass. And effective. Spurs success stop MU daripada score entire final. Even nampak huduh, deserve. Kita tak delusional, kita sedar diri. Aku dah cakap last video preview, aku memang tak kisah kalau Spurs menang final. MU in recent years teruk-teruk pun dah banyak trofi. And benda ni aku pernah cakap masa Chelsea teruk main nombor 12 Liga dulu. Better Chelsea main tanpa apa-apa pressure lepas season diorang teruk. No UCL, no Europe, fokus domestik. Bukan sebab nak lagi daripada reality tim teruk, bukan semata-mata nak bagi alasan fokus domestik. Sebab tim teruk lah kau kena buat balik daripada kosong. Kena terima kenyataan, tim ni masih lagi tim Ten Hag. Ball fraud, Saki-Saki, Baki Ten Hag, semua yang ada lagi dalam ni. Amorim masuk suku season, ambil job ni. Interview sehari sampai 40 kali, melayan keinah media, keinah kelab. Amorim masuk tangga belasan. Amorim habis season pun tangga belasan. Tapi terus terang, MU perlu proper rebuild. And next season main tanpa pressure Europe, fokus domestik. And itulah yang sebaik-baiknya untuk tim ni. Kalau aku boleh suggest and nak benda ni dibuat pada Chelsea 3 season lepas, masih diorang merana, MU pun why not apply benda yang sama. Kita ni kena realistik. Dah kalah, tempat UCL pun tak ada, so hadap je lah. Sedih memang sedih, terima. Dan kalau kita tengok balik individu player, Højlund final ni isolated. Bukan nak kata Højlund tu punca, tapi isolated gila weh. Dengan sistem ni, jauh lagi perjalanan Højlund ni. MU memang wajib dah cari striker ada pace, ada teknikal yang boleh connect antara Bruno, dua wing, attack. Memang tak boleh dah harap pada hold up striker yang tak ada pace macam gini. Lukaku dulu pun ada pace, walaupun demi hold up. Højlund 70 minit, 0 dribble, 5 kali je passing. Mason Mount 1 kali je dribble, 6 kali possession loss. Luke Shaw 12 kali possession loss, 1 je tackle, area duel 0. Main 90 minit, stats macam orang main 1 minit punya game. Luke Shaw sumpah cakap dah expired weh. Luke Shaw yang teruk tu main sampai 90 minit, rubbish gila. Aku tengok Lenny Yoro, Mazraoui, Heaven, Fredrickson main LCB tu far better daripada Luke Shaw tau sebelum ni. Lawan Sociedad, Heaven, Mazraoui, LCB. Lawan Lyon, Lenny Yoro, dua-dua legs LCB. Lawan Bilbao, Lenny Yoro, dua-dua leg LCB. Tuk final Luke Shaw jadi LCB and dia jadi punca. Dia paling experience, tapi nak hadap Johnson seorang yang physical tak ada pun dia tak mampu. Ugarte tak turun langsung, Eriksen tak turun langsung. Main minit ke 90 baru masuk. Kau kerja gila. Dalo, Zerzi, Garnacho masuk minit ke berapa? Bagi aku agak disgusting gila Engkau tengok benda dah tak boleh jadi apa, tapi tetap maintain starting 11 sampai minit ke 70 baru nak tukar. Itu pun tu kosong seorang. Menyirap tengok weh. Garnacho main 20 minit je. Aku lagi rela tengok Mazraoui main tempat Luke Shaw. Ini Mazraoui pula yang keluar, bayangkan. Tunggu sampai 90 minit baru bawa masuk Kobe Mainu. No way man, no way. Padahal rig sistem Spurs final ni sama boring tau macam dia orang lawan Liverpool dulu masa final UCL. Tapi ini lagi wasted. Spurs turun match ni sebenarnya kalau kau pandai tengok, dia orang punya setup tak nak over action, tak nak overplay, tak nak open, semuanya close, tertutup. Tinggal nak tebuk je. Itu yang tak dapat tebuk. Dah kalau daripada awal second half, MU pun ikut benda yang sama je. Lucky moment macam Van de Ven clear, ada moment Vicario semua dia save. Onana lagi nyalah, 0 save tu satu. Tak boleh blame dia juga sebab player Spurs tak nak try dia. Sepanjang final ni pun Spurs try dia 2 kali je, tapi long ball lantar sampai 10, 1 je tepat Onana weh. Macam mana ball playing keeper macam gitu? Sebiji macam aku cakap video prediction tu lah. End up satu-satunya goal final ni, kau tengok Onana pening mana satu bola, mana satu kaki. End up itu yang jadi. And even kita fans MU kecewa memang kecewa, tapi congrats Spurs. Lepas ni tunggulah 100 tahun lagi, InsyaAllah Spurs menang trofi lagi 100 tahun. Dan kalau boleh dekat sini aku rasa nak ada kiri-kiri sikit lah. Kalau boleh Vicario dengan Onana tu swap nak. Tak pun bagi aku Kinski pun okey juga. Dan kalau boleh kau orang ambil lah Højlund tu campur dengan Mason Mount. Kau orang bagi Van de Ven dekat MU. Sebab tengok cara Van de Ven clear bola final ni, buat aku teringat Kyle Walker pula dia Senang cerita bab line clearance ni memang dah sebati sangat dengan Spurs. Dulu Kyle Walker, sekarang Van de Ven. Overall untuk Spurs, aku as fan MU, even aku menyirap tengok Spurs main macam gitu. Memang dah confirm shit final level antara kedua tim ni. Tapi dalam pedih, shock juga tengok Spurs menang trofi. Jangan salah faham match final ni memang El Shitiko. Tapi tengok Spurs angkat trofi tu yang buat rare gila tu. Barang main zaman punya tak. Ini 50 tahun kau takkan tengok. Aku layan Spurs daripada zaman Sheringham, Robbie Keane, Les Ferdinand, Jamie Redknapp, Pascal Chimbonda. Daripada zaman The Rock, Yunus Kabul, sampai ke Bale, ke Modric, Jermaine Defoe, ke Carrick main Spurs.
Paul Robinson, Berbatov, Edgar Davis, Kanute, Aaron Lennon. Aku kalau nak petik zaman-zaman dulu betapa hebatnya player Spurs ni, tapi langsung tak menang trofi. Lebih-lebih lagi trofi Europe. Sampai tahap Harry Kane sendiri perform macam nak mati, Spurs tak menang trofi. End up dengan squad paling tak ada siapa expect akan win anything, dengan worst season ever, dengan Son dah habis prime dah pun, dengan Richarlison, dengan Solanke. End up dengan satu gol bodoh daripada Brennan Johnson juga, Spurs menang trofi. Dan untuk MU, aku tahu next season MU takkan ada UCL, MU takkan ada bermain dekat Europe, dan MU sebenarnya wasted dekat 100 million tak pergi ke UCL, tak menang Europa League, dan masalah kewangan pun macam bangang kat tu sebenarnya. Tapi aku rasa ini pengajaran paling besar, bukan untuk player tu, tapi untuk club tu sendiri, untuk management tu sendiri, untuk Radcliffe, untuk owner, untuk Glazers. Tu semua pengajaran untuk korang sebenarnya. Sebab kalau tak jahanam, tak teruk, diorang ni tak buka mata. Sebab kita kena tahu masa zaman Ten Hag sendiri, berapa banyak mistake diorang buat. Sign director berapa bulan je terus gone. Kau bayar banyak gila papasan, apa gila. So elok lah tu, daripada kau terus menerus capai achievement, main UCL, main Europe, elok sekali-sekala engkau turun darjat, engkau main domestik. Fokus domestik saja, baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Dan kalau dah fokus domestik pun kau jahanam juga, aku tak tahulah. Yang penting kalau boleh next season, kepeningan Onana tu henti-henti je lah. Sebab aku boleh tahan Maguire, aku boleh tahan Lingard, tapi kebingungan Onana ni, dia boleh meresap dalam jiwa tu tak, berserabut kepala otak aku. Guys, itu je video untuk kali ni. Mana-mana yang baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.